Sini apa yang special bang sini? Sini yang special nasi dengan lauk dengan air satu set RM5. Ada berapa jenis lauk bang sini? Kat sini biasanya kita akan buat 30 jenis lauk. Okey, apa yang special bang lauk sini? Okey, yang special kari daging batang pisang, urat, ayam rempah dengan paru. Paru memang lembut lah. Bagi ni abang urap satu. Boleh Ini pun ambil sendiri lah bang. ambil sendiri. Tak kisah Tak kisah. Ni sama ayam sebelah dong. Okey. Kuah kari sikit bang. Kuah kari boleh. Kalau tambah lauk kita just RM4 lah. Sini RM5 tapi tambah lauk RM4. Tambah lauk Ni satu lauk, satu sayur dengan air RM5. RM5. Air apa je ada? Kalau air ada TO ais dengan sirap ais. Okey. Air memang semua. Tengok ais abang satu. TO ais. Okey, terima kasih. Sama. Saya nak tanya, kenapa jual murah ni? Sebenarnya rezeki yang kita ada ni bukan dari kita, dari atas kan. Kita manusia diberi akal dan fikiran untuk teruskan kelangsungan hidup. Rezeki yang kita ada kita boleh share. Kita buat, Allah yang akan tentukan. Okey. Untuk lagi satu, untuk customer, kita harap customer bolehlah dapat beri ruang untuk kita teruskan misi ini lah. Misi untuk membantu sesama insan. Yang sebenarnya costing dia tak beratu complicated lah, sebab benda yang kita keluarkan bukan benda-benda yang mahal. Cuma benda-benda yang mampu milik je. Macam sayur-sayur, ayam itu je, macam itu je. Nasi lebih ke kurang? Biasa je cik. Biasa sangat. Tak lauk apa. Lauk apa yang cik masak yang sedap ni? Nak cakap masak je biar pula paling sedap. Tapi menu yang paling diorang suka kat sini, paru goreng berempah. Okey, boleh cik buat satu. Okey, satu paru goreng berempah. Okey, untuk sayurnya kita ada urat, kita ada kobis, kita ada tauge. Tauge. Okey, tauge. Untuk kuahnya, kuah apa cik sedap cik? okey, kuah kat sini Asam pedas ni? Okey, asam pedas ada. Asam pedas boleh. Dan kari, asam pedas Asam pedas pun dah tak seberapa dah boleh Dah nak habis ni semua. Tapi kita akan top up lagi, jangan takut. Okey. Kuah cili pun sama, RM5? RM5 dengan air. Dengan air. Kita hari ni ada air sirap dengan air TO ais je. Okey, boleh cik. Hari Jumaat kita cuti. Kita start operasi pukul 10 sampai pukul 5. Baik cik. Terima kasih cik. Terima kasih sihat selalu cik. Ya, Assalamualaikum. Okey.